Tadi kau cakap tak ada padi kan. Kau tahu asal tak ada padi? Pasal Pasal dia tengah chill-chill. jatuh boy. Bila aku dah sampai dekat KL, aku spend one night. Okay. Ni aku cerita yang kat KL dulu First, wajib untuk aku pergi tapak food truck. Aku pergi. Nice. Dia punya takoyaki. Aku rindu tempat dia. Kedai vape 2 tingkat tu. Oh yes, sebelah kiri. Kalau kau masuk daripada belakang tu kan, dia sebelah kiri vape, kedai vape tu. Tapi aku kat sana aku cari satu takoyaki dia. Tak okey. Aku tak pernah. Aku grab takoyaki, aku grab ayam potong ya. Lepas tu dengan tangun ke yang buah-buahan ada gula Tanglom. Tanglong misai. Apa sih tu? Dia buah-buahan dia cocok kat lidi. Habis dia ada grape, dia ada strawberry. Oh, dia cocok tang sini, dia cocok tang sana. Dia cocok tang sini, dia cocok tang sini, dia cocok. Rumah satu. Dia jauh-jauhnya rumah. Aku boleh imagine pasal tengok video banyak sangat. Rumah-rumah yang macam itu. Tapi kalau bila dah padi dia dah grow hijau dia tu, bila drone naik punyalah cantik. Yes. Cantik. Aku boleh imagine je tempat dia tu. Aku pergi sana sebenarnya aku nak bukan meditate lah. Aku nak cari ketenangan. Macam peace lah after. Zal duduk sini tak tenang Bukan nak cakap sini tak tenang. Sini kau tahu lah lifestyle sini macam mana. Very demanding, fast pace. Yang ini aku nak share dengan korang sikit. That aku feel that Pahang ni is the only state in Malaysia yang aku dah betul-betul dapat rasa kemelayuan dia masih ada kat situ. Really? Original. Contoh rumah papan, tetapi rumah papan kampung dia sangat bersih. Kau nak pergi mana? Actually, Aku tahu kau nak pergi mana. apa yang kau cakap tu, aku betul-betul agree. Aku bukan cakap pasal aku pernah experience banyak lah. Tapi due to aku pay work ni, Yes. aku pernah experience earthquake. Okay. Maybe kita masuk kat situ sikit je. Silakan. Aku give the. Kat mana? New Zealand. Oi. Share sikit. Yang Christchurch yang earthquake tu.